Teman saya pernah sekali seorang kakak tu dia bagi tahu, Ustaz, saya ni lah fikir banyak kali lah nak main kat Ustaz ni. Fikir banyak kali sungguh. Kata pasal apa? Kak, saya kesian kat Ustaz ni. Oh kesian. Bila lah kesian pasal apa? Dia kata orang yang berubat saya, lepas berubat saya 4 orang dah mati. Lepas berubat saya aja saya dapat berita mati. 12 orang mati. Ni lama 3 tahun. Lama 3 tahun ni. Isno. Tak teringat berita besok tak teringat berita patah tangan. Kepala banyak ni mati. Mati 12 orang. Saya ingat tak kenal kot bomo pada pusing. Saya minta maaf tuan. Saya merantau juga. Pada pusing ada rumah kan. Saya tak kenal. Mak Jamui. Oh. Mati dah. Mati juga. 3 bulan lepas. Oh. Saya kata kat dia, hang makan nasi, aku makan nasi. Hang mampu, aku mampu. Oh. Bocah. Tu. Ya Allah. Kenal saya. Oh dia kena. Masa berubat dia kenal saya. Allahu Akbar. Pasal apa lah lu tu? Perempuan. Perempuan. Dia perempuan. Oh ya ke? Oh ya ke? Perempuan pergi kat dia, kan. Oh. Lepas maki kita orang gaduh dengan telefon tu. 3 bulan. Ke polis tu. Oh. Dan dia dah mati ya. Yalah. Itulah tuan ni. Saya ni macam saya cakap tadi lah, saya ni mak rempit aja. Iyalah, betul. Tanda terima kasih dengan Allah, saya mati pucuk, Allah Taala bagi sihat balik. Kecil manis bagi normal balik. Saya nak sebarkan sunnah. Kan? Kalau tak ada saya mati pun tuan yang usah hati. Saya mati dengan senyum. Saya tak akan menyesal. Nak macam tu lah kan. Sebab saya nak sebarkan Quran dengan sunnah supaya orang ramai bahagia, sihat, bahagia, boleh ibadat balik. Sebagaimana saya dulu anak seorang, dan ni anak 9. Macam tu lah cerita dia. Tuan yang usah hati. Saya belajar yakin dia mematikan saya Allah. Boleh tuan ha? InsyaAllah tuan ha? Jadi tuan balik makan tengok, balik amal tengok madu ni. Ni berapa ni? Ni 185. Okey. Dan ni sekali ni